pernah tengok tasik merah jambu tak? Sebab pelik sangat. Tempat ini telah jadi tumpuan puluhan ribu pelancong setiap tahun. Tempat ini adalah tasik hilir yang merupakan salah satu fenomena semula jadi dan wujud di Australia. Kenapa air tasiknya boleh jadi merah jambu ya? Jom dengarkan. Tasik hilir terletak di sebuah kepulauan Research, Pulau Tengah, Australia. Tasik ini berkeleluasan 600 meter panjang dan 250 meter lebar. Tasik ini dikelilingi pasir dan kawasan hutan pokok kertas dan pokok kayu putih. Selain itu, tidak ada penempatan yang tinggal di situ. Matthew Flinders ialah orang pertama yang menjumpai tasik ini pada tahun 1802. Kemudian, beliau mengambil sampel air tasik tersebut dan membuat catatan dalam buku jurnal miliknya. Catatan jurnal beliau dianggap sebagai catatan bertulis pertama mengenai tasik tersebut. Beliau menamakan tasik tersebut sebagai Hillier Lake sempena nama anak kapal yang meninggal dunia sebelum pengembaraan menuju ke Pulau Tengah. Beliau mengunjungi semula Pulau Tengah pada Mei 1803. Pengembaraannya bertujuan untuk mendapatkan angsa bagi orang sakit, minyak pengedap serta beberapa tong garam daripada tasik tersebut. Penyelidik yang telah mengumpulkan pelbagai mikroorganisma dari tasik merah jambu ini untuk ujian sampel, hasilnya mendapati bahawa kebanyakan organisma tersebut adalah alga kemerahan yang dinamakan Dunaliella salina. Hal ini terjadi apabila alga mikrohijau halofil menghasilkan sebatian pigmen iaitu karotenoid bagi membantu menyerap cahaya matahari. Sebatian ini adalah faktor di sebalik keindahan tasik hilir yang berwarna merah jambu itu. Keindahan warna tasik ini lebih menarik jika dilihat dari udara. Jika berada di tepi pantai, warnanya tidaklah kelihatan begitu terang. Tasik hilir ini pernah dijadikan sebagai tempat untuk mengambil garam, disebabkan kepekatan yang hampir sama dengan laut mati. Anda pasti tertanya-tanya, bolehkah mandi di tasik hilir yang berwarna pink ini? Ya, boleh mandi kerana alga Dunaliella salina tidak memberikan kesan bahaya kepada kesihatan. Akan tetapi, tasik ini mengandungi peratusan garam yang sangat tinggi dan akan berisikokan kesihatan jika tertelan airnya. Jadi, berwaspadalah sebelum anda berniat untuk mandi di sini. Selain itu, tasik pink seperti ini juga telah ditemui di beberapa negara lain dari seluruh dunia termasuk Senegal, Kanada, Spanyol, Australia dan Azerbaijan. Nampak menarik bukan? Namun, boleh merisikokan kesihatan jika tidak berwaspada. Oleh hal yang demikian, kita janganlah mudah tertipu dengan sesuatu yang hanya kelihatan menarik, sebaliknya memudaratkan diri kita kelak. Jangan lupa ucapkan Masya Allah apabila kita melihat sesuatu perkara yang cantik dan perkara yang indah. Adakah anda bersetuju dengan informasi yang diberikan? Nyatakan pendapat anda di ruang komen dan jangan lupa like dan subscribe YouTube dan Facebook KMN Box.